Video ini khas buat peminat emas dinar. Anda boleh tengok video ini sampai habis dan save sebelum ia hilang dari FYP anda. 1 dinar dalam tangan saya ini bersamaan dengan 4.25 gram emas berketulinan 999. Sebelum ini, 1 dinar datang dalam bekas begini dan sekarang dengan desain baru, 1 dinar diletakkan dalam kad begini. Harga 1 dinar hari ini sekitar RM2,100. Bagaimana cara untuk anda dapatkan dinar keluaran public gold? Pertama, belian secara full payment. Cara ini sesuai bagi yang ada duit cash. Tak cukup bajet? Jangan risau. Anda boleh buat belian secara easy payment plan atau EPP selama 6 atau 10 bulan. Anda tak mampu nak buat komitmen bulan-bulan? Tiada masalah. Anda boleh cuba cara ketiga, iaitu menabung sikit-sikit di akaun emas gap. Bila sudah cukup gram emas sehingga 4.25 gram, anda boleh arahkan sistem untuk pos emas ini ke rumah anda. Bagi yang minat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas gap di Public Gold, anda boleh klik butang sign up di bio. Saya bimbing sebaiknya.